di rumah mak mentua saya dekat pokok tan. Mak mentua saya bagi tahu kata peti air dia rosak. Jadi kita perangat sana pada tu pick up tu kita nak pergi beli peti ais baru. Okey. Jom kita pergi ambil peti ais baru. Kita dah sampai kedai ni. Kita dah Sui Leong Elektronik juga. Itu kita masuk. Ini kedai. Tadi saya dah WhatsApp dah. Ada PI tadi? PI. Ada WhatsApp tadi ah. Apa? Boleh tengok yang lain, boleh tengok kan? Dia ada bentuk dia macam ni. Ini cuma tang sini dia rendah sikit. Oh. Dia tinggiannya lebih kurang ni. Tinggiannya lebih kurang macam ni. Oh. Ni sekarang ni Ini semua 2 pintu. Ni 4 pintu. Oh, 4 pintu. So, mungkin orang tidak tahu driver dia wajan. B. Lapan jam baru on kerana. Balik selesai dah. Jom kita balik. Okey, dah sampai dah rumah. Jom kita ni. Nah. Saya lah. Tutup mata maksud saya. Buka asap, okey. Tolak nak langkah sikit. Mak langkah sikit, okey. Mak pejam mata. Mak pejam mata lu. Jangan. Tak ada lambat nak air. Selamat. Kasih. Pasal duit tak cukup kan. Tapi dia cakap aku tu dia bukan tuju kat kaca. Dia tuju kat orang yang dia tanya duit tu.